Nang jatuh ke? Pasal apa pula dah ni geng? Tengah sedap mengai, tiba-tiba ada orang jatuh geng. Mari kita tengok sama-sama dalam video kali ini. Balik lagi di channel Mengawal dia. Kali ini kita orang mancing 2 orang je. Okay geng. Sekarang pukul 7.39. Jadi kami terus bertolak pergi dekat Jambatan Benut. Jumpa di sana. Okay, cakap. Okay. Yang berapa kita? Kita sampai yang 16. Yang 16 ya, tepi ya geng. Jadi lepas ni nak set up semua, lepas tu kita mancing. Okay Okay. kita mancing, kita cuba doakan ada ikan besar. Okay jap. Okay jap. Okay, doakan kami ikan besar ni. Kami semua tiang penuh, jadi kami cuba tiang ni. Sebab tak pernah naik lagi tiang ni kan. Mana tahu ada rezeki. Tiang tepi je. Tu tiang 17. Tepi je. Tapi tak tahu kan, kadang-kadang ikan main tepi. Okay, kita cuba dulu. Okay, baru naik tiang baru naik tiang dah dapat ikan tanda. Tanda 3 jari lebih sikit 3 jari ikan tanda. Okay, acak. Endang. Ye jap, okay, jap. Dapat ikan sonang jatuh balik ni. Main ni. Okay, ikan tanda geng. Kita standby koyan satu, udang monster untuk ikan monster. Tepi tiang je geng. Tengok aku ada siakap. Pincet lu, pincet. Cek pin. Okey, pin dah okey. Swivel okey. Okey, dah makan tadi. Tu makan. Makan. Makan besar mai. Oi. Okey, biar lu. Makan. Lekat. Okey, ada fight ke? Ada fight. Kan apa ni? Ya. Boleh lah, kecil-kecil je. Tukar sudah naik. Okay, berhati-hati geng. Ikan ni dia ada bisa, dia ada duri dia. Kalau kita dekat dia fleksibel lah. Tu dia macam gimnastik punya badan. Dia boleh cucuk kita. Duri tukar pari macam tu. Jangan duduk dekat-dekat. Bahaya kadang-kadang tengok video kawan-kawan kan. Duduk kaki kat sini. Kalau kita tidurkan macam ni okey. Kalau belah sini bahaya ni. Dia boleh cucuk terus. Hari kita terbalikkan dia. Okey, kita buang. Kita cari pisau. Pisau kat mana? Dia ada 2 tukar ni, ada dua duri kan. Kita hiris lah pisau, kita hiris lah duri dia tu, kita hiris. Ada pisau besar sikit lah. Lupa bawa pisau. Balik lah tu. Okay, ataupun kita boleh kepak lah guna plier kepak. Ni dah patah ni, dah guna pisau tadi. Okay, tu dua tu. Dekat ke tak ni? Dekat tak? Dekat geng. Dekat. Asal tukar kat ni. Layang tu. Tu dia tukar nak tukar tengah tu dorong dia. Tukar yang kedua geng. Mak tu ni memang tukar ni.
Okay, kan waktu apa ni? Kan waktu macam mana? Sekarang Ha. tak ada jam. Dah ni waktu ayak macam mana? Keadaan ayak lah ni. Surut. Surut Dia surut ikan apa yang kata tadi? Dan dah baru ke ikan kecil-kecil. Ikan tukar ni, ikan kecil, ikan saiz ni Kan? Ada kan? Ada kan? Acak? Nak tukar baling tengah sikit. 5-0. Okay, tukar yang kedua. Ikan apa? Wih. Wow. Iti Dia apa cupak ke ni? Iti. Okay. Bertenang geng, bertenang. Okay, bertenang. Iti Aish. Iti ekor kuning. Ikan cupak tahu lah spesies Iti je kot ni. Nah, gang. Wah, kali dah dapat geng. Kali tak kumpul. Mantap kali. Apa perasaan kali? Gembira. Oh, ekor ni? Oh, ekor ni tadi acak kan? Okay, teruskan lagi kita tengok gamak tu. Mantap rakam. Naik pula dah geng. 2 ekor dah. Terbaik lah. Ish. Tak. 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 GT GT lah. GT banyak GT hari ni. GT ikut kuning geng tu. Kuning. Ada family ni dutang ni. Okay. Ini kan Acak dapat gerut 2 jari. 3 jari buang lah. 3 jari. Kita ambil 3 jari. Okay, mengai. Jari dengan 4. 2 jari tak nak lah. Ingat 3 jari 4 jari boleh Okay. Kita bawa umpan apa gerut-gerut gerut-gerut ni. Ini saya buat koyan tali 150 pound, yang ni 200. Okay, kita buat tepi-tepi tiang ni. Ada monster. Aish, ada ikan. Pakai apa? Kerapu manis geng. Kerapu manis. Kerapu manis. Kerapu Ikan kecil lepakan. Tak mau kecil-kecil tak mau Ya, balik jauh sikit. Sikit besar. Wow. Tak maulah. Ambil. Nak buat makan? Nak ambil. Lagi kek nak makan. Besar Berenang. Jatuh ke berenang? Berenang. Dia nampak ni lompat. Oh, dia berenang Dia nampak kebendut. Balik kot Ni bagus. Jangan balik macam tu. Oh, dia ada life jacket kot. Ada apa no? Macam yang ni tu. Ya, tapi tak ni pun, tak di pelampung pun. Dia lawan arus tu. Lepas tu dia kena ikut arus. Oh, jom berenang kan. Kak. Balik kampung ni, balik kampung. Balik kampung. Betul ni berenang melawan arus. Arus ke sini sekarang. Betul dia ikut terus ke situ lah. Tapi berat sikit lah. Kalau melawan arus ni berat sikit. Pelan-pelan.
gaya tu dah power dah tu. Cakap tu kan. Cakap lah. Dia cakap sama sampai tu. Sikit lagi. Situ dah tak ada arus dah tu. Punca kita pun tak tahu sebab apa dia berenang. Mungkin dia nak balik kecemasan ke. Okay, alhamdulillah selamat selamat sampai. Okey. Semoga dimudahkan urusan abang tu lah. Okey. Tu selamat. Terus ni apa dah makan ni? Oh, lagi dapat. Mari kait. Dapat. Apa ni? Gerut. Ni boleh. Okey. Gerut. Ni boleh makan ni, gerut apa? Dekat ni. Orang tadi ni dia berenang balik pergi tiang. Tak tahu tadi dia ambil barang apa kan. Dia berenang balik pergi tiang. Patah balik tadi dia naik sana. Tiang sana geng depa dia. Tiang 15 lah. Steady lah bang. Mantap. Ikan apa? Makin besar. Ikan apa ni? Ikan kikik. Ikan kikik. Oh, kikik. Dapat. Nak makan lah? Nak dah. Nak makan ambil lah. Nak ambil ni kalau kat Kuala Lumpur mahal. Dia duduk Kuala Lumpur lu mahal tu ikan tu lah. RM3.5 RM4 lah, tak tahu lah. Itu 10 tahun yang lalu. Okey, 10 tahun yang lalu RM3.5 lah, tak tahu. Kikik. Yalah. Tu dia berjaya sampai lah di hujung tu. Nak naik kan, nak naik atas balik. Gunakan tali, kita nak berjaya tak. Okay, berjaya kan, macam tu cakap macam Spiderman tu. Oh, terbaik lah bang. Waduh lah. Mantap lah. Tak apa, orang dah training dah, tak ada masalah kan. Yang masalahnya yang jenis macam kita ni tak training. Boleh berenang tapi lagi kalau jauh-jauh sangat tenggelam timbul ya. Okey, hati-hatilah, jaga keselamatan diri. Hai, dapat ikan? Ikan apa ni? Ikan apa geng? Ikan apa tu? Ikan apa? Gerut-gerut mengganas. 4 jari. Aish. Gerut-gerut 4 jari. Ya. 4 jari. Boleh saya. Okey. Gerut. Saya tapak tangan. Alhamdulillah. Rezeki. Apa pula? Apa ni? Selah kuning. Buat umpan ni. Ini ambil nembur dalam oksigen. Angkut di pipi. Hai, dapat ikan. Dapat ikan. Ayo ikan Aish. Dapat ikan. Apa ni? Kenduri, betul kasar sangat makan. King duri. King duri. Kotak ni nak duri pula. Oh, mayung. Pisces mayung. Otek. Ini warna silver. Okey. Kenduri ke? Kan mayung. Otek. Mayung. Nak otek.
Kain-kain duri. Isi duri ya juga. Okey, ada strike lagi. Daun baru. Daun baru is. Daun baru. Mana kita punya grip? Daun baru. Kenapa hitak kat sini? Tak ada. Okey, baru geng. Pegang. Ha? Pegang. Pegang. Dah lah. Ya. Okey lah, pegang. Okey, dapat daun baru. Kita buang. Kita pegang kuat ha. Tekan tombol. Okey. Okey, yang baru. Kita ingat gambar, main set. Ini selalu betul irok ikan, asal lu. Betul ke ikan? Kalau betul ikan baru balas. Kalau bukan jangan lagi. Mungkin ayak. Ni ada berat ni. Asal lu kalau dia tarik tu ikan lah. Saya rasa tengok kalau betul ikan tak balas ha. Bukan lah. Dalam bukan ikan dah, ayak je laju sangat. Dah bukan ikan letak balik. Dekan jap. Okey, jap, mantap. Jangan bagi kena, ni. Pergi depan sikit. Okey, karau. Di depan ni. Oh, ikan tu. Ikan. Oh, ikan. Wah, tukar. Pacak strike tukar. Padu. Ini lah Okey. ni. Dia ada duri. Tak ada ayah buat. Tak macam ni. Okey, kot. Tak terus. Ayah makan. Ayah makan. Ayah makan. Tadi makan 2 kali. Sekejap ah. Ayah makan ni. Malu-malu pula. Duri ke macam ni? Ha? Tante duri. Duri? Tante duri. Tak lekat Sebelah ayah buat acap punya lu. Macam nak geletek dia. Dia senyum lah. Tengok. Ketek. Ketek. Lagi. Dia senyum. Dia senyum geng. Dah pergi simpan lah. Senyum. Tengok gambar cak. Oh dia senyum. Okay. Okay, baling. Boleh lah. Okay, lepas tali. Cari apa jap? Cara pakai apa? Oh, gerut. Okay, hebatlah cara pakai gerut. Okay. Letak tu. Air siapa pakai apa? Sampah. Gerut acak kecil kot. Gerut acak besar kecil? Kecil buka lepas balik. Macam kecil je tu. 2 jari kecil lepas balik. Acak lawan. Wah, acak dapat ikan besar. Besar ke acak? Ikan duri. Duri? Duri. Kenduri ke? Oi, apa? Oi, gerut. Gerut. Oh, gerut besar. 4 jari. Dah lah. Kejap ayah buat dengan cepat. Sebab tu ada udang tu dah hidup. Sekejap. Udang hidup kita. Mati pula udang hidup kita. Ambil grip. Letak rod pergi ambil grip.
Tengah kat tengah. Geri kat tengah. Telan geng, dia telan. Batu-batu gitu. Tepat sakit. Dia telan. Betul dah. Betul. Tekan. Okey. Sekejap. Dah boleh pakai. Tarik. Dalam. Tak. Ayah banding ya? Lepas. Ayah banding ya? Ayah banding dulu. Saya dah mati dah ikan udang ni. KO dah udang je. Okey geng. Okey lah ni ayah dah pasang penuh. Nampak pasang penuh kan. Ini lepas tu bawa habis terendam ni. Okey, dia dah naik sikit sampai situ. Tapi tak payah risaulah, kalau tinggi pun kita boleh naik atas tu dia ni boleh naik ni. Kalau tak tong naik atas. Tapi setakat ni saya duk main 2-3 kali dah ayam besar. Dia naik sampai buku lali je. Okey, lepas tu tadi live depan mata orang terjun. Orang terjun. Terjun apa? Terjun jambatan. Tapi tak ada bekalan bunuh diri. Bukan bunuh diri, dia terjunnya dia mungkin nak ambil barang ke, kita tak tahu lah kan. Dia naik lagi 1, 2, yang ketiga tu, yang 15 lah begitu kan, terjun pergi sana. Lepas tu dia naik balik. Pergi dia naik balik. Pergi bagi cekang. Okay, dia naik balik, dia barang dia aku kan. Okay, lah ni ayat pasang penuh ni, ikan duk gasak ni. Tu saya punya pun duk makan ni. Okay, kita pasang balik. Tak, bagi cekang. Tak cekang tu. Tadi dia dah tarik kan. Saya tarik, Acap bagi cekang balik. Macam tu. Okay, Acap tunggu. Ada lagi Acap balas. Okay, kita standby. Ni ada ikan kot, tiba-tiba ada ikan. Tu balas lah. Balas Acap. Balas. Balas terus, lambat. Balas. Kuat. Ada ikan tu. Okey. Teruskan. Dia ikan besar ni. Okay, teruskan Acap. Ayak naik ikan makan geng. Saya punya pula. Double strike. Double strike. Tapi saya punya macam kecil sikit. Okay, ada ikan Ada ikan. Okay, ikan apa? Tukar jaga kaki. Tukar, patut berat. Tak dah. Tukar Acap yang kedua. Okay, saya punya ikan apa? Selat kuning. Selat kuning pun makan geng. Umpan. Okay, kita urus ikan dulu lah. Kita sambung balik. Dah? Dah hidup hilang. Okay, kita sambung balik. Kita tengok ikan dulu. Okay, buka ikan. Okay, kita adalah sikit lah yang tadi ni. Okay, daun baru. Lepas tu tukar ada 3 ekor. Lepas tu gurut ada 2 ekor kot. Ada ni ikan mayung lah. Lepas tu ikan apa? Ayah dapat ikan apa? Ni ikan jiti ada 2-3 ekor ni saya ni. Monster tak ada lagi monster. Belum lagi. Ya, Cak. Ya. Tukar yang pertama tu. Bagi ayah buat. Sekarang ni kita tengah tunggulah. Kukuk ada ikan monster kan. Kalau tak ada apa nasib lah. Itu je kot. Okay, kita sambung lagi. Kalau ada apa-apa saya akan kongsikan lagi lah. Tapi dia waktu ayah pasang ni, dia ikan monster dah ada lah sekitar sini kan. Kalau dia nak makan, dia makan lah. Selalunya waktu ayah pasang dah penuh, lepas tu dia suruh balik, masa tu ada lah. Kalau ada rezeki kita kan. Jadi kita tunggu tengok kalau ada. Kalau tak ada pun tak apalah. Itu je lah. Dekat kita gasak-gasak ikan kecil-kecil dah. Sonok-sonok je bawa anak kan. Ya, saya Acap. Okay, kita pergi buat ikan Acap jom. Okay, Acap sonok lah. Acap dapat ikannya. Wow, Acap dapat lagi. Ais kumpau Acap strike. Wah, Acap tarik badan. Selat kuning. Dah ibu. Sampai. Tahu tak? Gerut lagi tau. Boleh ni saya ni. Ya, 3 jari boleh lah. 4 jari. Sama. Tak air. Bukan. Strike.
Ice ride. Ice ride. Air lucu tak? Lucu, ajak tunggu dulu. Oh, apa empuk ni? Tak hati mancing punya. Lucu. Kita dapat ni. Kita dapat udang duduk gini. Kita ajak buat dia lemah sikit kot lagi hidup dia nampak tu. Hidup lagi. Kita buat umpan. Bahaya. Ketih bahaya. Okey, dia hidup gitu. Umpan hidup. Ui, apa? Wow, GT, baby GT. Makan. Oh, sebelum pula. Okay, acap lepas ni hari. Dia duduk. Okay, air pula. Kita kali kat sini pula. Boleh kata. Alah, acap yang angkat lu. Apa jari ni? Right. Boleh tu, boleh. Pak jari sekejap, boleh. Habis. Penting sikit baju. Okey, habis. Buat dalam. Tak jadi. Buat lauk. Buat jari. Boleh goreng mana ni, kita goreng. Goreng gigi. Dulu ekor. Dah makan tadi, sayang. Okey, ada lagi. Oh, dekat. Dekat. Kali dekat. Oh, dekat. Dekat apa ni? Dekat ni. Apa kecil kan, salah kuning apa? Melawan. Dia melawan juga ni, boleh lah. Boleh tahan, boleh gagah lah. Oh, tu kan. Oh, gerut. Oh, gerut gasak. Acap makan ke? Gerut gasak, geng. Ni gerut. Melawan gerut. Boleh tahan. Boleh gagah, boleh. Saya buat lauk ni. Tu dia. Saya buat lauk atas tapak tangan. Okay, mula kita uruskan udang kita dulu. Lagi mati. Okay, tengok. Kecil lepas balik. Sekejap. Kecil sangat. 3 jari. Kecil. 2 jari ayah. Jari ayah besar. Okay, dia balik. Bye. Dia ketam tadi. Tu, angkat buat umpan. Tak dapat lagi. Sarjan pula dapat. Kecil. Pasang air. Okey, bagus padu. Macam ikan gerut lah tu. Gasak lagi. Jangan lagi pada gerut. Hansau ayah punya ni. Hansau roh ayah hang katakan. Oh, ikan tu. Besok roh ayah sama ni. Tu yang ganas lebih tu. Jaga. Tak kita angkut. Okey, air dapat tukar. Kita pergi simpan. Jagli. Monster. Angkut. Ingat kan monster. Kan. Boleh. Dapat. Dah ni dapat. Oh, ikan buntai. Patutlah puluh tak sangka. Dia dah puluh udang acap. Pergi ambil ayah punya tu. Bayar. Anak gerut, geng. Anak gerut kita lepas balik anak gerut. Oh, dapat tu. Simpan dah hantam tu. Baru nak simpan dah. Nak simpan. Simpan tengok. Tak merah tau. Oh, ya. Migri kita angkat gambar. Kita angkat. Kan nak balik dah naik tu. Saya mau simpan lah dah. Tu terkelihatan. Syok lah. Kita dah. Nasib lah. Nasib. Dia betul-betul mau makan hari tu. Oh, MJ geng. Ni kat 2 kilo lebih, kat 2 kilo ni. Lagi besar daripada tak. Dua dapat acap. Rezeki dia. Dia dapat ikan air tengok tak? MJ besar tau.
Dapat kat orang petang ni. Orang naik petang nak malam. Tu dia. Ejek. Kat 2 kilo ada ni. Kilo setengah kot. Agak-agak lah gitu lah kan. Faham tu. Kaki. Padu anjay. Ada leki dia. Kalau mau naik, saya mau simpan tengok itu umpan ada tak? Ya, terus hantam pergi. Masih baik saya pakai dawai. Oh, pakai dawai? Steel? Putus Oh, tak putus lah. Kalau tali apa putus? Ni berapa? 40? 40. Saya ingat tidur ni steel. Tidur ni satu bala kuda hantam. Lepas saya pakai kek itu. Steh cantik. Baik pakai kabel. Ya, kami nak balik lah. Kami tak ada monster, tak apa lah. Tapi kira tiang ni ada monster. Yang ni kira ada monster kat lah. Balik lah. Saiz tu okey lah. Saiz tu cantik lah. Bakar sedap oh. Nak harap sama-sama main tepi je kan. Saiz tu okey lah. Tapi pernah saya pernah dapat ke 3 kilo, 7 kilo apa ada oh. Lepas sini nasib lah noh. Jom kita simpan, kita balik. Jom balik. Kita tunjukkan hasil kami. Tapi monster tak ada lah, ada saiz sederhana. Jangan lupa subscribe. Belum habis lagi. Okay. Sekarang kami nak balik dah. Jadi inilah hasil ikan-ikan yang kami tangkap. Ya, tengok ikan kita. Ikan apa ni? Ikan laut ni, ikan laut goreng. Ikan goreng. Ikan goreng lah, ikan laut lah. Monster akan semua umpan hidup udang tak ada. Okey, kita ini umpan udang mati lah. Kita ikan saiz sederhana lah. Okey, ni apa nama? Tukar. Kami rasa tukar tak? 1, 2, 3, 4, 5 ekor tukar. Acak tukar acak. Dua. Acak 2. Ayah dah kan tukar? Ayah 1. Atau ayah kan? Ayah 2. Acak 2, ayah 1, ayah 3. Acak 2, ayah 2. Ni daun baru, saya dapat daun baru. Saya ada dapat daun baru. Tu gerut. Lepas tu yang gerut saya kecil sangat tu, saya duduk jari tu kami lepas balik lah. Yang tu banyak lah. Ni boleh lah, ni boleh gagah lah. Ni saiz ikan pasal malam. Ikan pasal malam. Pasal pagi. Saya ikan pasal pagi. Ya. Okey. Gerut paling besar tu ada punya. Gerut paling besar acak punya. Oh, gerut paling besar acak punya. Ni acak punya. Itulah. Betul rasa nampak. Gerut paling besar acak punya, acak kata. Betul rasa nampak besar Ya. banget macam tu. Sonok punya. Nak cakap apa kat AP? Cakap apa? Sekarang nak cakap Cakap apa? rugi tak datang. Rugi tak datang. Lena kan? Tidur lagi. Dia nak tidur. Dia nak Lena dia kata. Okey. Jadi itu je untuk hari ni. Kira live lah tadi dapat nampak ada orang terjun jambatan, berenang sampai sana. Lepas tu dia patah, dia ambil apa tu? Mungkin dia ambil barang kot tu dia berenang patah balik ke pergi hebat lah. Mungkin Navy kot. Navy ke apa tak lah kan. Mungkin dia terlatih tu. Nampak gaya berenang tu macam dah terlatih. Okey. Dia boleh lah kira nampak lah ni. Okey lah noh. Okey lah. Okey tu lah. Tutup lah. Okey tu. Kita balik lah. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Subscribe, like, share dan komen. Bagus tak video ni? Okey, jumpa lagi. Habis lah? Habis, bye. Okey, habis. Bye. Sekejap. Bye. Ni monster tak layak lah. Ni orang malam. Orang malam. Dapat dah tadi MJ besar kot. Sabar lagi kita balik lah. Tu. Banyak orang mancing sana.